melancarkan ataupun membentangkan market review on the ecosystem digital economy berasaskan kepada Akta Persaingan 2010. Kajian ataupun market review ini dilaksanakan sebenarnya sejajar dengan kefungsian KPDN itu sendiri, iaitu untuk mewujudkan perdagangan dalam negeri yang mampan dan juga progresif, sekaligus melindungi pengguna, khususnya dalam mewujudkan persekitaran ataupun ekosistem pasaran yang adil dan juga sihat. Begitu juga sebenarnya bukan hanya pengguna tetapi juga melindungi semua stakeholders dalam ekosistem digital economy ini. Dan kajian ini sebenarnya telah pun dibuat selama 18 bulan dan telah pun siap, dan saya sendiri akan membawa ke Jemaah Menteri dalam bentuk nota Jemaah Menteri, sebab kita melihat review yang dilaksanakan ini adalah amat baik, dan saya melihat secara keseluruhannya melalui kajian ini terdapat 18 syur yang telah dikemukakan, dan ada 3 syur penting yang saya lihat. Pertama adalah untuk keperluan untuk mewujudkan apa yang kita namakan sebagai Central Digital Economy Task Force. Kita tahu ekosistem digital economy ini melibatkan pelbagai pihak. Kalau di peringkat kerajaan sendiri, banyak agensi-agensi dan kementerian yang mempunyai bidang kuasa. Dalam kepelbagaian bidang kuasa ini, kita lihat perlunya satu Central Digital Economy Task Force untuk melihat kepada jurang kawal selia yang ada. Apalagi kerangka perundangan, dalam kerangka perundangan sedia ada ini, apalagi kelompongan ataupun loopholes yang ada, sama ada dari segi undang-undangnya, begitu juga dalam aspek penguatkuasaan dan juga pemantauan. Jadi perlu, sebab kita tahu bahawa nilai kepada digital ekonomi ini semakin membesar di Malaysia, dan boleh disebutkan bahawa kalau di rantau kita ini, negara kita antara perkembangan ekonomi digitalnya amat luar biasa, amat besar. Maka perlu untuk ke depan supaya kita mempunyai bukan hanya kawal selia tetapi pemantauan, penguatkuasaan yang menyeluruh.